Hello guys, ya jumpa lagi kita di Ras dan Ras Channel. Okey, sempena hari Deepavali ini, saya ucapkan kepada sahabat-sahabat yang menganut agama Hindu, selamat menyambut hari Deepavali. Semoga Deepavali tahun ini lebih bermakna dan mengeratkan lagi hubungan kekeluargaan, insya-Allah. Dan ini dia kita punya ayam. Jadi sempena hari Deepavali ni kita masak ayam masak peretel. Ayam masak peretel, dan saya terinspirasi, resep ini saya terinspirasi daripada Dr. Mala. Okey. Jadi ini dia ayam kita, lebih kurang setengah kilo. Semuanya bahagian kepak sahaja. Dan ini kita punya kentang ada 2 biji, potong dadu, kita masuk je. Kita ketepikan dulu. Okey, untuk nak menghasilkan kita punya ayam peretel ni, kita kena ada bahan asas dan utama lah. Kita ambil rempah, ataupun ini dia rempah sup ikan. Kita keluarkan semua bahan-bahan ni. Di dalam dia ada kulit kayu manis, daun salam, buah keras, buah pelaga. Kita ambil 2 bungkus. Jadi 2 bungkus ni kalau masak setengah ekor ayam, ambil 2 paket saja. Kalau masak 1 ekor kena 4 paket. Lepas tu yang bunjuk ni kita buka. Jadi ini dia rempah-rempah yang diperlukan dan ada dalam sup bunjuk ni. Okey, yang ini kita tumbuk halus sebab dia sikit, jadi kita tumbuk. Stay tune. Kita punya rempah dah siap ditumbuk. Di blender pun boleh, tapi ini saya tumbuk saja, jadi kita masuk je kat sini. Bahan-bahan rempah ratus yang kita dah tumbuk tadi. Lepas tu kita campurkan serbuk kari ayam 2 sudu makan. Tapi ini saya ambil yang inilah. Kalau tak ada serbuk kari ayam tu, kari ayam daging pun boleh. Lepas tu serbuk cili. Kalau sahabat-sahabat suka pedas, bolehlah lebih kan. 2 sudu makan. 3 sudu makan. Serbuk kunyit lebih kurang 1 sudu teh. Garam secukup rasa. MSG atau Ajinomoto secukup rasa. Serbuk sesedap Maggi 1 sudu kecil. Sudu ni. Lepas tu kita gaul. Dia macam kering sikit, jadi kita letak air. Jangan banyak, sikit je. Okey, bila dah sebati, semua rempah-rempah kita boleh perapkan dia selama 15 ke 30 minit. Okey, stay tune. Okey, sekarang kita masukkan kita punya minyak sapi. Ini kita tak pakai minyak tapi kalau tak ada minyak sapi, minyak biasa pun boleh. So kita guna minyak sapi sebanyak 2 sudu makan.
Okey, sekarang kita masukkan rempah daripada sup bunjut tadi, daun salam, kayu manis, buah pelaga dan buah keras. Seterusnya kita masukkan kita punya bawang merah. Bawang merah ni bawang merah yang besar, 1 biji. Kalau bawang merah besar tu kecil-kecil kena 2 biji. Kita tumis, kita masukkan bawang merah besar. Lepas tu kita masukkan kita punya halia lebih kurang 1 inci. Dan kita masukkan kita punya bawang putih sebanyak 5 ulas. Kita blender. Tapi air jangan banyak. Okey. Kita masukkan 1 biji tomato, potong 6. Sebelum kita lupa, kita masukkan daun kari 5 tangkai. Ini yang dah dibersihkan. Okey, tomato kita dah macam ni. Dah keluarkan dia punya air-air semua. Jadi bolehlah kita masukkan kita punya ayam yang kita dah perap 30 minit. Okey, kita masukkan air tapi jangan banyak, sikit-sikit. Kita masukkan air sikit demi sikit. Lepas tu kita gaul, kemudian kita tutup. Agak-agak dia dah kering, kita masukkan lagi air sampailah ayam tu masak. Jadi proses masak ni lebih kurang dalam 45 minit. Kita tambah air lagi. Kalau rasa malas sekejap-sekejap nak tambah air, bolehlah tambah sekali. Tapi agak-agak sahaja, jangan banyak sangat. Sebab ini bukan masak kari tau. Ini masak parental. Okey, kita tambah garam. Tambah garam secukup rasa. Okey, kita tutup. Lepas tu api jangan kuat sangat. Sederhana sahaja. Stay tune. Okey, kita tengok kita punya ayam pretel kita. Alhamdulillah dah siap. So dia punya kuah pun dah susut. Jadi kita boleh tutup api. Stay tuned.